Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 11 hari bulan 4. Hari ni kita nak balik ke Kuala Lumpur kesekian kalinya. Seronok habiskan cuti ya. Lepas cuti. Hari ni kita nak lalu jalan Gerik Jeli, naik Titi Wangsa semua tu kan. Sekarang pukul 9.46 pagi, dekat pukul 10 juga ni. Minyak penuh, rasanya kita boleh terus isi dekat Petronas Jeli kot. Ini rasanya nak laluan Tanah Merah kot. Sebab laluan Felda yang itu hari tu tak ingat sangat lah laluan dia kalau daripada arah sini. Kita terus je lah ikut Tanah Merah. Hopefully sound dengan kamera angle kali ni tak kacau sangat. Baru sekali dua je guna helmet ni untuk vlogging, so masih dalam tempoh percubaan lagi. Sini kita menghala ke kanan. Raja Perfume. Lambat sikit keluar hari ni, jalan start busy je. Hari Sabtu pula tu weekend. Sekarang kita berada dekat Pasir Mas. Depan tu bulatan besar tu. Tapi kita lalu belah kiri lah dekat roundabout ni. Kita lalu kiri menghala ke Tanah Merah. Jalan ni tak boleh nak laju sangat ni. Tak boleh nak buat macam jalan Kuala Kerago Musang. Sini kena hati-hati. Macang Jeli Gerik terus Tanah Merah. Kita nak ke Gerik Jeli, kita terus je. Aduh, naik jambatan traffic light, turun jambatan pun traffic light dah. Ngam-ngam hijau. Ini bagi aku laluan yang paling straightforward lah. Tak ada nak sesat-sesat, kau straight je kan. Rasa baru 2 kali kot lalu dengan motor sendiri. Naik ikut Gerik Jeli. Zaman karak banjir dulu sekali, yang hujan lebat tu. Dengan zaman belajar dulu kot, pergi Tasik Banding. Ingat-ingat lupa. Jeli Gerik ke kanan. Betul lah 344 ni. Keluar dekat sini. Tak adalah jauh sangat. Dekat Jeli sekejap lagi kita isi minyak, penuhkan balik. Lepas tu kita terus naik ke atas je. Tak berhenti rehat kot. Kita rehat dekat Petronas Gerik atas tu nanti. Jeli 46km. Jauh juga eh. Ni simpang nak ke Felda Kemahang tu kan. Jalan busy bos. Banyak kereta ke atas nanti ni. Kita santai-santai je lah. Bukit Bunga. Sini ada sepatu pintu sepadan nak masuk Thailand kan. Cantik kedai Iko kau ni. Kompleks ICQ Bukit Bunga, Phuket, Thailand. Masuk ke kanan. Masuk belah sana. Gerik another 128. Inilah dia kalau balik KL ikut Gerik Jeli ni kan. Average speed rendah tau. Tak boleh nak buat macam lalu Kuala Kerago Musang. Laluan tu nak maintain 14 okey je. Sini tak boleh babe. Isi minyak dulu dekat Petronas ni. Petronas Jeli. Dia punya kedai mesra kat sini kurang ajar babe. Macam-macam ada. Bukan setakat makanan, stationery, baldi, serta A4 semua ada dalam. Pukul apa sekarang ni? 10.58. Pukul 11 kita dekat Jeli. Ngam-ngam hijau. Sekarang ni tak tahu van dekat mulut ni kalau buka dia efek tak bunyi angin dekat video ni. Ni tengah buka habis. Ni tutup separuh.
ni tutup habis. Tapi untuk ride kali ni, setiap kali nak bercakap, kita try tutup habis sampai dekat mulut ni. Kalau pakai full face ni, lemas sikit. Pakai bala kelawar lagi kan. Bukit Batu Kapur ni ada seorang Mak Saleh tu pernah masuk kan. Gunung Reng. Itulah, kita ada tujuan lain. Destinasi kita jauh lagi, tak sempat-sempat nak singgah. Lalu ya bang. Risau nak masuk tepi sangat. Takut servis jalan tak cantik ni macam ni. Hoi. Kalau lost control tu, ayah abang kering. Dah. Jangan nak seronok sangat, sampai tak sempat nak tengok pemandangan. Kita bertenang saat menikmati keindahan alam. Alah, ada lori lok korban. Aduh, baru nak menikmati keindahan alam. Terpaksa cargas ni. Kawasan kehidupan liar. Oh, hitam apa benda kat tayar lalu. Risau.
Aduh, sini jalan tak cantik. Ui, sejuknya atas ni. Berapa temperature ni? 28. Nice. Oh, belakang ada geli-geli sikit. Risau. Tempat rehat Titi Wangsa. Ramai orang. Alah. Kita nikmati pemandangan sikit. Masuk hantu jumpa corner. Sakit tangan-tangan ni. Sejuk. Mendung je cuaca kat atas ni best. 2 minggu cuti duduk Kelantan. Direct tak hujan babe. Hari 2 ni lah dekat area-area Pasir Mas, Kota Baru pun ada hujan sikit kan. Tapi kat rumah tu langsung tak hujan. Hangat. Temperature 27. Sedap je. Kau apa dah sekarang ni? 11.37. Tengok pada batu jalan tadi gerik lagi 60 km. Kita cari pot, berhenti kejap sebelum kita sampai gerik. Downhill ini kita rehat je. Pandai sangat layan corner tadi. Sakit tangan. Dah lah, kawasan sini tak sesuai nak pakai throttle lock ni. Bahaya. Nak kena beli Tracer 9 GT yang baru tu lah. Ada radar kat depan kan. Siap apa ni? Adaptive Cruise Control. Oh, why ah? Construction. Ada lagi rupanya jalan construction. Sebaiklah tak bawa laju. Bahaya no. Geli-geli. Risau je aku belakang duk berjoget-joget ni. Panjang pula tu dia buat. Aduh. Oh, si baik depan tu dah habis lah. Risau. Puncak Titi Wangsa. Gerik 54. Jauh lagi. Tengoklah kat area Tasik Banding tu ke, kita berhenti tukar bateri. Sini dah tak baru semua dah. Jalan baru, cantik. Lori ayam. Sudah Tasik Banding kita. Tasik Banding. Kita rehat sini lah kejap. Malah nak turun bawah. Okey, jom. 12:07 minit. Kita sambung perjalanan. Temperature 34 dah. Aduh. Dah panas balik lah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Gerik 43 km. Kita cargas sikit lah. Dagai Tasik Banding. Risau nak berhenti tepi jalan ambil gambar kat sini. Keluar gajah ke apa ke lagi. Satu hal
Ramai bikers hari ni, Sabtu kan. Sini jalan dah cantik Jalan cantik ni yang bahaya takut terlebih seronok. Oi, sedapnya corner dia ni. Yo, jalan tak cantik. Mercu apa ni? Oh, Tugu Peringatan. Tugu Peringatan Lebuh Raya Timur Barat. Seronok membalap Oh, panas balik bawah ni. Kita pergi Petronas Gerik tu, isi minyak, penuhkan balik, sempang ke Gerik. Sini kita masuk kiri. Sini ada KFC kan satu. Tak silap lu masa right pergi Betong, on the way balik makan KFC dekat Gerik. Oh, hangat. Ni KFC. Gerik, isi minyak kat Petronas tu, beli air, makan tak kot. Dahaga je ni. Minyak pun sekadar nak penuhkan balik je. Berapa liter? 6.2 liter. Kita minum air sat. Nak Zohor pun awal lagi 12.5. 1.17. Kena air Vida setin. Ada plus botol. Dah Zohor ikutkan ni. Tunggu teduh-teduh sikit lah. Kita singgah masjid Zohor. Panas sangat nak singgah ni. Dah start panas bos. 36 degree Celsius. Berada Petronas tu tadi cakap tengah hari dia panas, tang lagi dia hujan selebat-lebatnya. Ini kita punya next stop adalah dekat arena Sungai Perak. Situ kita review lagi sekali supaya kita boleh terus shoot ke KL. Masa rehat dekat Petronas tadi, buka map tengok distance daripada Gerik tu ke arena Sungai Perak 100 km. Lalu jalan lenggung, antara jalan yang membosankan. Oh, hangat oi. Jadi nak layan highway dulu. Oh, highway ke KL. Ada bagi TM kat depan tu. Ride long distance macam ni dapat motor adventure baru best. 1290 bos. Memang tak kejar lah.
Dah, satu kerja ni lah. Sedap oi, KTM tu cruising 16. Kita ni bergaduh dengan angin. Nak kena beli motor adventure juga ke? Aduh, boleh je nak pulas lagi tapi penat lah dia bergaduh dengan angin. Kuala Kaksar, Ipoh, Kuala Lumpur, ikut tengah. Nak masuk highway dah. Masuk highway, kita berhenti dekat runner Sungai Perak, Kuala Lumpur, kiri. Olo abang adventure kita terkapai-kapai lawan angin. Dimensi 16 okey lah. Sungai Perak berapa kilo? 5 kilometer. Ipoh 20 kilo. Simpang Pulai 40. Boleh kot. Simpang Pulai kan. Oh, tapi nak tukar bateri kamera ni, nak kena masuk juga Sungai Perak. Tak apa, kita masuk je Sungai Perak. Tak ada rezeki kita berdua bang. Alang-alang tu isilah minyak, penuhkan terus. Nanti boleh direct terus ke Gua Musang. Gua Musang. Kita boleh direct terus ke KL je. Kita isi minyak, beli air, terhad bawah flyover tu kejap. Panas elok bos. Sungai Perak arah selatan. Keti Minayak sat. Pukul 3:08 minit. Jom sambung perjalanan. Kat highway ni kita rehat-rehat sikit, santai-santai ya. Belah naik ada kamera juga ke benda orang ni. Risau. Senang masuk terowong. Masuk terowong je buka ProShade kan. Cuma dalam video ni gelap lah kan. Takkan nak buka pula ND filter dia ni. Tengok map tadi 200 km nak ke Sungai Buloh. Sekarang pukul 3.22. Pukul 5 sampai tak? Kalau kau perah 1617 boleh je. Tapi malas lah. Tadi dah penat kat atas bukit tu. Kuala Lumpur 164 km. Kita relax-relax je. Ketam. Jalanlah dulu bang. Saya dah malas nak buat laju. Following. Itu baru sedap layan highway. Kawasan rehat Tapah. Pukul berapa? 3.52. Nak buat sejam tak kakek? Macam mendung je. Kuala Lumpur 94 km. Rang. Berkawan dengan dia orang dua ni. Dia orang meeting 16172 okey lah. Tak adalah terseksa sangat nak follow. Sungai Buloh lagi 69 km. Hujan. Hujan ke air wiper ni? Halus je. Motor ni ikut nak berkawan dengan highway cruiser. Kepada abang Goldwing, niat saya bukan nak berlumba. Niat saya nak berkawan je. Tanjung Malim pukul 4.22. Gelap pun kat depan. Panjangnya highway ni. Nasib baik ada dua berada kat depan ni.
konvoi secara tidak sengaja. Seorang KTM, seorang highway cruiser, seorang lagi naked. Minyak, minyak 32 bar babe. Mungkin rawang kot berhenti ni. Rawang 20 kilo, sempat lah. Hentian sebelah rawang. Tu tak ada petrol pump kan. Depan lagi Sungai Buloh lah kot. Minyak ada 2 bar lagi, boleh. Alamak, minyak sudah tinggal 1 bar. Seronok untuk follow brother 2 orang ni. Isi minyak, beli air stain. Alhamdulillah sampai Sungai Buloh. Benda Halia. Pukul berapa sekarang ni? 5.49. Seronok rehat. Sian ada brother seorang tu hilang beg dia. Dia dah berhenti kat antian tu sejam yang lepas. Tertinggal beg, hilang begnya. Ada iPhone, IC semua kat dalam. Bila dia check guna Apple Find My tu, location masih kat situ lagi. Cuma tak tahulah location yang last dia ping ke. Dia call masuk, ringing tapi tak angkat. Moga dipermudahkan urusan lah. Minta jumpa lah abang punya iPhone tu. Jom balik. Ini nak lalu mana sprint lah kot, Hatamas Tapi seronok berkawan dengan abang Goldwyn dan KTM tadi tu. Konon nak relax kat highway, tak pasal-pasal maintain 16 ke atas. Pare. Sebaik motor ni habis minyak Kau tak dah follow rapat sampai KL lah. Berbatu. Jam sampai ke Mid Valley ke ni? Mantap. Traffic jam. Tu dia jalan jam. Jalan Kelang Lama. Sini kalau jam memang lemak berkering disukai ramai. Jalan ni macam nak kena duduk kiri sebenarnya. Ni je punca jam. Tahi. Sedap jam tu. Traffic light ni padam ke? Bukan padam, memang dia tutup. Panas, enjin panas 96 degree. Membahang dah kat betis ni. Dah sampai sini baru rasa lapar. Dia grab je lah, malas nak singgah-singgah. Okey lah guys, sampai di sini sajalah video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana terus memberi sokongan. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.